Assalamualaikum. Hello, hai semua. Saya Cikgu Kamal Zaini bin Kamal Zaman, Guru Besar SK Sungai Naman, mewakili Komuniti Madani Desmond Jaafar Sungai Naman. Aik, cukai baru lagi? Stop. Dengar dahulu. Ini bukan cukai baru, tapi saya makan semula cukai jualan dan perluasan skop cukai perkhidmatan mulai 1 Julai 2025. Habis semua harga naik ke? Tak juga. Yang dikenakan cuma barangan mewah dan perkhidmatan bukan asas. Barangan harian seperti makanan, pengangkutan, pendidikan, kesihatan. Semua itu masih lagi bebas cukai. Siapa yang suka makan buah-buahan tempatan? Betik, pisang, tembikai dan macam-macam lagi. Jangan risau. Boleh terus beli dan makan puas-puas. Tak kena cukai pun. Sebenarnya, langkah ini untuk kebaikan bersama. Hasil cukai ini akan membantu menambah baik perkhidmatan awam, meluaskan bantuan kepada yang memerlukan dan mengukuhkan ekonomi selaras dengan Malaysia Madani yang lebih adil, progresif dan peduli rakyat. Sekian, terima kasih.